wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menerangkan beberapa hal berkaitan dengan kompang, bermula pada sejarah, komponen asas kompang, cara ketukan kompang, cara asas paluan kompang dan cara penjagaan kompang. Kompang ini merupakan permainan yang dibawa oleh orang Arab dan Parsi ketika kurun ke-15, iaitu ketika pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Bangsa Arab ini menggunakan permainan kompang ini untuk menarik perhatian para pedagang untuk membeli jualan mereka. Seiringnya waktu, asimilasi budaya permainan kompang ini telah menyerap masuk ke dalam masyarakat Melayu sehingga permainan kompang ini dijadikan permainan dalam marhaban, selawat dan zikir-zikir. Komponen kompang ini terdiri daripada beberapa bahagian. Yang pertama, kulit ataupun belulang, yang biasanya dipilih daripada kulit kambing betina kerana menghasilkan bunyi yang lebih nyaring. Namun, terdapat juga beberapa kulit binatang yang lain yang dipilih seperti kulit lembu, kerbau, dan pada masa moden ini terdapat juga bahan sintetik iaitu getah sintetik untuk menggantikan kulit ini. Kedua, terdapat kain merah yang dililit dikeliling bingkai kompang ini dan dipakukan. Yang terakhir, bodi kompang ini ataupun baluh ataupun balung yang biasanya diambil daripada kayu nangka kerana kayu nangka ni lebih tahan lasak dan menghasilkan bunyi yang lebih nyaring. Terdapat dua jenis cara untuk kita mengetuk kompang. Yang pertama, teknik boom dan pak, yang mana pada boom ni kita tutup tangan kita, boom, dan pak ni kita buka tangan kita. Teknik asas paluan kompang ni mempunyai 3 jenis teknik, iaitu pertama, melalu, menyilang dan melingkar. Melalu merupakan teknik asas yang menjadi base dalam muzik ni, macam base yang dasar untuk setiap teknik lain dimainkan, iaitu 9 di luar dan 7 di dalam. Bunyinya seperti ini. Untuk teknik asas paluan yang kedua pula iaitu teknik menyilang, yang mana menyilang ini ialah ketukan yang diselangi selepas melalu. Bunyinya seperti ini. Teknik terakhir dalam teknik asas paluan kompang ini ialah teknik melingkar, yang mana teknik melingkar ini merupakan teknik yang memberi bunga antara teknik paluan kompang melalu dan menyilang. 1, 2, 3. Kompang ni dia mempunyai beberapa kaedah penjagaan yang perlu diikut sebagai pemain kompang. Yang pertama, ya, kompang itu perlu disimpan dan dikendurkan permukaannya dengan menanggalkan sedak agar kulit kompang ni tidak tegang sepanjang masa. Sedak tu ialah benda yang berada di belakang ni. Yang kedua, kompang perlu disusun dengan mukanya yang bertindan dan diletakkan di atas serak atau di dalam almari. Yang ketiga, tegangkan kulit kompang sama ada dengan menjemurnya atau dengan alat pengering rambut atau bahan lain yang mengeluarkan haba. Tapi sekiranya kita menjemurnya terlalu lama, kulit kompang ini boleh terkoyak. Yang keempat, kompang yang basah hendaklah dijemur sehingga kering supaya tahan lama. Oleh itu, kita bolehlah menggunakan hair dryer ataupun pengering rambut untuk mengeringkan kompang yang basah. Yang kelima, kompang perlu dah disimpan dalam sarung sebab nak mengelakkan cuaca yang di Malaysia, terutama di Malaysia lah, yang tidak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas.
Yang terakhir, sebelum main kompang, perlulah kita jemur kompang ini supaya permukaan tegang untuk menghasilkan bunyi yang nyaring dan sedap didengari. Itu saja pembentangan daripada saya berkaitan dengan kompang ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.